Misi slow ride dari Banting ke Eropah disponsori oleh Castrol Malaysia, GT Max, Zama Isim dan Ainu Food. Stay tune di video aku sampai habis, geng. Morning, geng. Kita tengok berapa panasnya. So dekat baru keluar dari hotel, tekak pun macam ni. Ui, panas lah. Betul lah Haji cakap. Semalam jumpa Haji tu cakap, rezeki korang semalam datang Hatnyai, cuaca tak lebat, tak hujan, just mendung lah. Tak panas sangat. Sekarang kau tengok, panas gila. So kita punya aktiviti pagi ni sekarang pukul 9 pagi. Kat Malaysia 10 pagi lah. Kita baru nak breakfast. Dah macam lunch lah. Kat Malaysia dah lunch lah ni. So let's go. Kita makan dekat area kedai Kelantan lah. Kedai Kelantan. Tengok suasana pagi-pagi orang lokal kat sini. Tenang je suasana pagi dekat area Pekan Hatnyai ni. Tak ada banyak aktiviti sangat. Kereta pun baru nampak keluar. Tak sesak. Oh, sini pun banyak elektrik lah. Elektrik car. Kita pun tak tahu kan kedai buka pukul apa. Macam kita dah awal. Kita tak tahu kedai tu buka pukul apa. Awal ke? Halal Kelantan tutup. Ya. Bila tutup ni kita pisang kejap nak cari kedai makan yang halal. Make sure halal di Hatnyai. Kedai Kelantan restoran tutup pukul dah ni hari apa? Hari Khamis. So maybe diorang off kot. So pisang kejap, cari kejap lah. Afiq tengah cari. Wait. Ada apa? Ni ada banyak. Banyak kan? Tak payah jalan jap. Tak jalan sana. Boleh. Jom. Ni kat tempat malam tadi ambil. Con cầm ở kia hay rồi thằng ra. Betul? Dia mahal tu. Mahal ni? Patut lah. Macam restoran mamak. Macam rasa mamak, pasal mahal ni. Oh, patut lah. Jom. Kita try ambil dalam ambil kat sini ambil. Sini sekala. Bulan tu kita pergi atas lagi kan. Ni ambil. Tu bas daripada KL. Ha. Boleh daripada KL. Direct, tak ada stop. Ha, dia terus turun kat sini Kau tengok. Kau lupa Hatnyai. Malam 10 dan 8 pagi. 8 pagi. Oh, 10 atau 11 malam. Boleh ambil lah. Apa ni? Kat sini lah kita try lah. Hamid Restaurant. Harganya Vic. Harga turis dudul. Sebenarnya ada telur. Macam biasa lagi. Kalau datang cari mamak kan. Cari mamak. Mana dia tu? Oh, ada lah ni. Roti canai. Roti canai, roti telur. Nak try? Roti belah kambing. Kali kambing. 120. 13. RM13. So ni roti kosong dengan gulai kambing kan. Better roti telur. Roti telur. Alas, ingatkan nak order roti.
Tak boleh lah. Nasi ada. Nasi terus lah. Nasi terus lah dalam. Kau ada nasi lemak ayam goreng dekat 66 baht apa? 66. RM7 lebih. RM7 lebih. Plus dengan air dekat RM10. Harga-harga KL lah kan. Okay. Kalau harga Harga Shah Alam lah. tempat turis lah. Tempat turis lah. Tapi harga Shah Alam KL lah. Tapi kalau harga Banting tak sampai. Tak apalah. Kita makan dulu pagi ni. Kerabu. Nasi kerabu mah. Sini aku nasi lemak. Menu hari ni nasi lemak dengan green tea. Afiq nasi kerabu dengan air panas. Bismillah, makan dulu. Habis geng. First time makan nasi lemak kat luar negara, sedap. Selalunya tak rasa nasi lemak. Ini sedap ah. Macam mana nasi kerabu babe? Kau punya nasi kerabu? Terbaik kan? So basically ni originally nasi kerabu lah. Dia tak ada tambah-tambah nasi ayam ke ikan lah. Memang tu lah asalnya nasi kerabu. So lepas ni kita akan jalan-jalan kejap. Tengok apa ada kat Hanyai. So balik hotel, pukul 12 baru gerak ke Satun jumpa kawan Afiq. Sebelum ke Satun tu nak ke masjid. Masjid apa nama? Masjid Songkla, terbesar di Songkla lah. So kita akan ke sana dulu. Let's go. Okay. Kan? Afiq cakap vape haram di Thailand. Tak boleh bawa masuk langsung lah. Haram terus lah. Tapi kalau cannabis weed tu macam mana boleh? Kalau itu lagi tak tahulah. Aku pun tak tahu sangat boleh merosak. Mana yang lebih merosakkan. Cuma common sense aku tu lagi merosakkan. Tengok sana tu ada weed sekejap. Tengok aku zoom. Tu zoom. Weed. Cuaca macam ni sedap kau jalan. So kat Thailand tak payah risau lah. Dobi-dobi ni memang banyak. Tapi dah sampai Laos aku tak tahulah macam mana baju-baju aku. Sebelum ni kayu banyak. Sebab sana time aku kayu musim sejuk tau. So baju tu macam tak ni sangat. Tak berpeluh sangat lah aku. So tengok sini. So kat sana tak tahulah macam mana. Tahu ke? So kita nak gerak dah, nak ke Satun. Akhirnya dah check out pukul 12 tepat tengah hari. Dekat 2 jam nak ke Satun, tapi yang ada on the way nak ke sana. Make sure kena isi minyak lah. Sebab dia dah masuk jalan kampung, tak ada banyak gas station. So harap tak ada ni lah, tak ada masalah lah. Kena isi minyak dulu lah sebelum nak ke Satun. Let's go! Good morning geng. Ada pukul 12 tengah hari. Aku nak ke Satun 180 km je. Tak jauh pun hari ni punya ride. Kita santai je. Mesti ke Eropah ni aku bawakan konten-konten berjalan-jalan. Dia tengok apa yang best. Let's go. Ini tempat parking motor. Tempat stop motor.
Untuk pertama kalinya kita isi minyak di Thailand. Tengok macam mana cara-caranya untuk isi minyak di Thailand dan harganya. Macam ni? Bayar dekat sini boleh kan? Cik biasa lagi kalau nak isi minyak macam ni. Full 95. Ni, gimana? Masya lagi. So aku guna kad je, tak guna cash. Kalau guna kad dia ada problem sikit. Dia slow lah, boleh je. Baik. Dan thank you. Thank you. Lagi so. Satun. So boleh je pakai kad sebenarnya. Tapi dia problem sikit lah. Dia macam slow. Afiq pakai cash dalam 5 minit settle lah. Aku dekat 10 minit baru settle. Masjid Sentral Songkla yang terbesar dan yang sekarang ni tengah hujan lebat. So aku kena hati-hatilah. So aku practice off-road sebelum masuk Laos ni. Tak adalah. Ni sikit je kalau kat Laos tu lagi teruk mat. By the way, besar geng dia punya Masjid Sentral Songkla ni. Kalau korang tengok dia boleh muat 1000 lebih jemaah ni. Mesti kalau hari raya penuh lah. Sekarang ni tak ada orang pun. So kita duduk jauh je tak masuk sebab kita rushing situ. Kita nak ke satu dulu. Sakit juga kalau langgar lubang. Okay, inilah The Central Mosque of Songkla. Besar geng. Korang tengok. Jom. Ayolah geng, kita mulakan ride. Hari ni cuaca memang agak random. Kejap panas, kejap mendung, lepas tu terus hujan. Tapi biasalah, benda macam ni memang sebahagian daripada adventure akulah. Sekarang aku gerak dari Central Mosque Songkla menuju ke Satun. Perjalanan lebih kurang 2 jam je. Dalam 120 km. Bagi aku tak jauh sangat sebab aku memang ride santai je. Dalam 80 ke 90 km sejam. Lagi short macam tu tak payah nak kejar masa sangat lah kan. Sebab bila bawa santai ni, kita sempat layan view kiri kanan. Nampak suasana kehidupan orang Thailand. Kampung-kampung dia, kedai tepi jalan, orang keluar cari makan. Itu sebenarnya yang aku paling suka bila travel naik motor. Lagi satu yang aku perasan, jalan dekat Thailand ni memang sedap nak ride. Jalannya bersih, rata, jarang sangat jumpa lubang. Kalau ada kerja-kerja maintenance jalan pun, diorang buat memang laju je. Tak sampai 1-2 minggu dah siap. Kalau kat Malaysia tu dekat setahun 2 baru siap lah. Itulah kan. Aku sempat tanya orang sini juga. Rupanya kerajaan Thailand ni memang banyak melabur untuk jalan raya. Sebab negara ni antara destinasi pelancongan utama.
Selain tu, jalan ni juga laluan penting untuk lori bawa barang-barang lah. Yang aku kagum, kadang-kadang tengok hari ni diorang korek jalan lama, tukar daripada tar kepada konkrit. Tak sampai seminggu, siap dah. Memanglah laju kerja diorang, geng. Kalau dekat Klang Valley tu habis lah. Faham-faham je lah, projek yang makan berbulan-bulan, kadang bertahun-tahun pun belum siap. Apapun, aku bersyukur sepanjang berjalan ride ni. Memang seronok, jalan cantik, trafik tak sesak, dapat nikmati pemandangan tanpa perlu stres, geng. Jom sambung perjalanan ke Satun, tengok apa lagi yang menarik sepanjang misi ride solo ke Eropah ni. Okey geng, sekarang aku dalam perjalanan menuju ke satu masjid yang agak unik dekat Satun ni. Nama dia Masjid Al-Hashimi. Ramai orang cakap bila tengok dari jauh terus teringat dekat Baitul Maqdis. Khususnya Kubah Saqqarah ataupun Dome of the Rock di Palestin. Bukanlah replika 100%, tapi dari segi reka bentuk kubah warna emas, seni bina dan corak dinding dia memang ada persamaan. Sebab tu masjid ni jadi salah satu tarikan orang yang datang ke Satun. Yang menariknya lagi, masjid ni terletak lebih kurang 20 km je dari sepadan Malaysia. Jadi kalau korang masuk Satun melalui Wang Kelian, memang tak jauh dah nak singgah sini. Masjid ni dinamakan sempena Muhammad Al-Hashimi, individu yang banyak membantu mengumpulkan dana untuk pembinaan masjid ni. Sampai hari ni, ia bukan sekadar tempat ibadah, tapi juga antara mercu tanda yang terkenal di Satun. Aku pun sebenarnya tak sabar nak tengok depan-depan mata. Selama ni tengok dalam gambar je, nak tengok betul orang rasa macam mana berada dekat Baitul Maqdis, walaupun kita masih dekat Thailand. Nah guys, tengok Baitul Maqdis di Satun. Cantik lah. Kawasan ni kawasan kampung betul. Dia kat area belakang tu polis Vic? Belakang tu polis Tu polis dalam border Wang Kelian 20 kilo. 20 kilo ke Wang Kelian? Okey tu lah. Nak aku balik dulu Vic, nak buat. Jom kita. Cantik lah. Masya-Allah. Tu dalam ni. Tipe satu. Ya, pergi tu. Ya, Vic. Masuk. Tu style. Dia just tak ada kapet. Dia tak ada kapet, dia just santai macam itu je. Oh, tempat duduknya sana jauh. Vic, tempat duduk sana Tu, tempat duduk. Jauh Vic nak ke sana. By the way, depan tu sekolah geng. Tengoklah. Depan tu sekolah. Sekolah geng. Besar sekolah dia. Selesai je singgah dekat Masjid Al-Hashimi tadi, kami pun terus sambung perjalanan. Kali ni destinasi kami agak special sikit. Kami nak pergi rumah seorang abang ni dekat Satun. Sebenarnya abang ni bukanlah kawan lama aku, tapi dia pernah kenal dengan Afiq sebelum ni. Masa Afiq berkayuh solo ke Mekah dulu, dia pernah singgah dekat Satun dan dipertemukan dengan abang ni. Itulah yang aku selalu cakap, bila kita mengembara ni, kita bukan sekadar kumpul kilometer je ya, atau sampai ke destinasi. Yang paling berharga sebenarnya ialah orang yang kita jumpa sepanjang perjalanan. Aku perasan satu benda pasal Afiq ni, kemana je dia pergi, mesti Allah temukan dia dengan orang-orang yang baik. Sampai hari ni hubungan tu masih kekal geng. Ni rumah member Afiq Yang hari tu video call kan? Assalamualaikum.
lokal kat sini cakap Kedah. Cakap Kedah. Kedah pio. Ha? Merah. Ni. Ni siapa namanya? Bang Kim. Bang In. So tadi aku kaca shock kejap dia cakap Kedah. Fluently Kedah mat. Jap aku nak bertemu ni cikgu siapa dengan diorang. Kau dengar tu diorang cakap Kedah. Oh, sini jaga Kedah. First time di Saturn. So kita interaksi dengan lokal di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum bang. Saya first time kat Saturn. Ya. Assalamualaikum. Stun dah. Setoi apa? Panggilan Melayu panggil Stoi. Setoi. Kalau tunggu. Tu kau dengar. Malam ni di sana pasal malam Syadung lah. Tak tahu Tidak lah. Tak tahu cerita lah. Ay, ni buku ayat. Anak tu ayat lelang semua tayo. Tuan lelang. Mau pegang. Buat apa adik? Ha? Apa itu? Apa abang Color. conteng lah. Conteng. Kondi. Malu dia. Malu dia. Macam mana Mik? Kita punya plan? Dia ajak pergi jalan-jalan Jalan-jalan. di pantai. Okey. Wah, motor ni 15 dia dah setting dah. Tak setting lagi. Tak setting lagi. Ya, lepas ni je lah nak setting lah. Setting Mana? Honda Wave. Habis lah aku nak bau. Oh ni yang lamanya. Apa ni? Kopi? Tepi ni je geng. Tepi ni je dah pantai. Wah, satu ni tak double stand. Kita singgah kafe apa nama tadi? Yuban. Yuban, rumah pokok. Yuban duduk rumah. Oh, duduk rumah bukan rumah. Tu duduk lah. Oh. Ban tu rumah. Rumah. Tak mau balik Ban. mana lah. Oh, Duduk tak. kat rumah lah. Duduk kat rumah. Betul. Kalau korang tengok, Nazilah, aku parking kat sini. Belakang tu view dia, ya Allah cantiknya. Dah dekat dah dengan pantai sebenarnya. Tepi ni yang rumah abang siapa nama? Lupa. Baik. Baim. Dekat dengan pantai dah. So kita tengok je. Wah, cantik. Cantik design dia. Korang tengok. Wah, cantik. Lepas tu dapat view ni memang best lah. Gunung Perlis. Tempat kita lalu main lah kau. Pulau Perlis tu. Sana polis. Aku Depan zoom. sikit lagi nampak Langkawi. Depan tu Langkawi. Lepas tu pulau tu tak Tahu. tahu. Betul. Tahu. By the way, Bang Min ni dia bawa trip dari Malaysia lah. Basically orang Malaysia lah. Semua lah dari Malaysia trip ke Hat Nyai. Hat Nyai saja ke kat area lain? Patalung ke Patalung. Terang Kabi ke boleh semua. Oh, Terang Kerabi dari sinilah, betul. belah sinilah kan. So banyaklah setiap minggu ada trip. Korang kalau nak ni boleh contact bawah. Boleh contact. InsyaAllah. Tahu datanglah ke kafe ni. Ada nama Yuban Coffee Slow Bar. Yuban Coffee Slow Bar. Tengok ni. Tanjung Po. Tak jumpa. Yang ni yang macam cakap tak pernah nampak lagi.
Dia lychee kopi kan? Lychee dengan teh. Dia rasa lychee dengan teh. Teh. Teh O lah. Tambah lychee. Lembutan. Kita tadi ride daripada Hatnyai dapat ke Satun. Lepas tu dalam berapa jam ke? 2 jam ke? Banyak berhenti. So sampailah kita kat tepi pantai ni cantik. So kita layan dulu. Kopi dulu. Satu benda yang buat aku betul-betul terkejut bila sampai dekat kampung ni. Orang Melayu Satun ni rasa macam lebih Melayu daripada aku. Serius, cara dia orang bercakap, cara layan tetamu, adab makan sampai lorat pun memang dekat sangat dengan kita di utara Malaysia. Rupanya baru aku tahu masyarakat Melayu di Satun ni memang dah wujud sejak ratusan tahun dahulu. Dulu kawasan Satun ni berada dalam wilayah Kesultanan Kedah. Sebab tu tak pelik kalau budaya, bahasa dan cara hidup diorang ni masih banyak dipengaruhi budaya Melayu. Walaupun sekarang Satun berada dalam Thailand, ramai penduduk Melayu dalam Islam ni dekat sini masih bertutur dalam dialek Melayu Siam di rumah. Ada yang fasih cakap Thai, tapi bila suasana sendiri boleh cakap logat Melayu. Macam mana tu? So dekat sini orang tua-tua masa dulu dia macam kata pindah, orang main pindah lah. Pindah ada Indon, Aceh, Malaysia, Perlis, Langkawi. Kat Satun. Kat satu. Tertumbuk kat Satun Tu lah boleh banyakkan boleh cakap Melayu. Kat Melayu. Orang bangsa Melayu lah orang kata lah. Bangsa Melayu. Bangsa Melayu. Tu yang dengar lagu tu semua Lagu-lagu Melayu semua tu. Filem Lee Ah. apa, cerita filem Lee, filem Lee apa semua. Tengok. Jangan apa. Betul. Oh. Remy semua. So menarik guys. Info apa? Cakap benda yang Tengok baru. bot tu pakai bot ni Ya. fiber semua. Malaysia. Malaysia. Kan? Sekejap nampak. Nampak tu. Dari Malaysia tu. Semakin ramai dah. Semakin ramai dah. Kita jalan-jalan kat Satun, geng. Baru je lepas mengopi tadi, kita tengok jalan ni. Teruskan untuk explore pantai Satun ni. Dekat je dah view Langkawi. Road kabel car. car Langkawi. Boleh. Kacau Ah, tu. je. Kacau pergi ke bawah. Oh, pai bawah. Bawah. Oh, tak nampak lah. Mana Wani Oh, dia nampak. Aku nampak. tu. Malang pai Nampak tiang atas tu. Kau tu. Wani. Jaga lah. Jaga. Dia bijak tu. Jangan bijak tu, kenapa? Bukan yang tu. Ni kau pijak ni. Pokok tu. Tu nampak. Tu Gunung Raya. Oh, itulah. Gunung Raya. Gunung Raya dekat kabel car. Kat kabel kau. Gila. Dah nampak kabel car kat situ je, geng. Oh, tu cantik tu kalau pantai cantik tu. Pai cincin. Petang ni Abah In bawa aku jalan-jalan sekitar kampung dia. Sepanjang jalan macam-macam dia cerita pasal tempat ni. Dari sini pun boleh nampak Pulau Langkawi. Siap tunjuk dekat mana kabel car Langkawi tu, geng. Excited betul dia bercerita sampai aku pun jadi teruja sekali. Itulah bestnya bila jalan-jalan dengan orang lokal. Kita bukan sekadar tengok tempat cantik, tapi kita dengar sendiri cerita tentang kampung diorang. Tambah pula jalan tepi pantai ni, geng. Angin sepoi-sepoi, view memang tenang, memang sedap layan ride. Dekat sinilah baru aku sedang mengembara macam ni. Sebenarnya bukan sekadar nak sampai destinasi tu. Kadang-kadang kita cuma perlukan perjalanan, suasana yang tenang dan orang-orang baik yang kita jumpa sepanjang jalan. Terbaik lah, Min. Gila lah. What a view. Kalau tak kerja, awak main mati ikan ni. Ni lepas bang ni kopi. Bilang ni kek. Kan nongkrong. Mati tu.
Dah dulu, dia dulu. Ya. No, Langkawi nampak semua tu dua. Oh, Ni Langkawi. Ni Tarutau. Tarutau Island. Tarutau Island. Tu Langkawi tu yang besar-besar tu. Langkawi Island tu. Kok Rarai. Wong lep kot tu. Kau sarai. Kau bulun. Kau bulun belakang tu, bulun tu yang nampak tu. Lipih belakang lagi. Ya, ya. Ni kita duduk sini Ha. dekat Tanjung Poh sebelah Ya. Boleh. Okey, tu baru nampak. ni. Tu kita. Sini tu kita nampak ni Langkawi tu. Ya. Oh, nampak barulah. Langkawi tu Tu Langkawi. Ha, tu Tarutau. 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 Macam tu bang. Hoi, cinematic. Okay. Terima kasih. Oh. Selamat jalan. Video. Okay. Bye, Video bang. yang penting. Cok diap. Ni puan dah. Jom. Okey. Jom Abang Somad. Ikut dengan Abang Somad. Oh, kita ikut Abang Somad. Kita ikut Abang Somad. Kita jumpa lagi Mami. Okey, jom. Terima kasih. InsyaAllah. Uish. Sekali lagi. Balik. Okey. Morocco. Ha? Morocco. Falang set. Oh. Apa itu? Apa itu? Dia mencarut ke? Buka. Oh, dia mencarut bukan? Dia suka Perancis. Oh, Perancis. Tapi Perancis. Morocco menang ni. Perancis. Bila malam je, makin ramai pula kawan-kawan Afiq datang jumpa kami. Walaupun baru kenal, layan diorang memang terbaik. Betul-betul layan kami macam tetamu yang datang dari jauh. Inilah yang buat aku seronok mengembara. Kita datang ke tempat yang asing tapi akhirnya balik dengan kenalan baru. Lagi-lagi dekat Satun ni, orang Melayu Satun masih ramai yang boleh cakap Melayu. Jadi rasa macam dekat sangat dengan kampung sendiri tu. Malam dekat kampung Satun ni memang tenang je. Jalan sunyi, tak banyak kereta. Tapi lampu jalan terang dan semuanya berfungsi dengan baik. Lepas tu kami pun bergerak ke Pekan Satun. Pekan Satun ni walaupun kecil tapi cukup penting sebab ramai pelancong akan singgah dekat sini sebelum ke pulau-pulau terkenal macam Kuala Lumpur. Sebab tu bandar ni sentiasa cari tempat persinggahan orang tempatan dan pelancong. Cubaan kedua. Ada? Ada. Okey. So, dapat kedai tepi jalan. Kedai biasa je. Stesen minyak tutup pukul apa Ada yang Ada je, cuma ni paling dekat lah. tapi jauh sikit lah. Oh, jauh sikit, nak cari yang dekat. So, kita cari yang mana dekat. Kalau tak stesen, ada je stesen minyak. Tu, kita tengok. Jangan jatuh. Ni boleh pijak ke? Boleh. Apa? Oh, tu. Berapa ringgit? Berapa ringgit, Fik? 30 baht. 30 baht bersamaan 30 baht siap. 30 baht RM4. RM4 okey lah. Berapa ringgit? 1 bar, 2 bar. Uish. Dapat. Rasa berapa bar? 2 bar je lah kot. Kan? Habis? Sekejap. Tengok. Cukup kot. Cukup sangat? Cukup. Ha? Cukup. Tambah esok tambah ni. Ha. Esok ni tambah 40 baht. body pump. Okay, jom let's go kita cari apa Cari makan-makan ke kita cari apa ni? Cari Jalan-jalan. Jalan ke? Dah malang. Ke apa abang ni panggil? Apa dia lah abang panggil mana? Abang panggil apa dia lah ni? Pekan satu dah. Pekan satu. Bandar betul, bandar satu. Bandar satu main dia. Let's go. Kanan. Ini kalau kat Malaysia ni mamak dah ramai orang ah. Tak ada orang.
Semua kasih orang. Oh. Okey. Apa? Masjid, besar masjid. Ni masjid, geng. Masjid paling besar kat Satun. Masjid negeri. Masjid Mampang. Oh, bang. Oh, nantilah esok kita explore lagi, Bik. Wah. Ha. Macam masjid Negeri Shah Alam kan. Yang Negeri Shah Alam di Selangor. Alam sini kan. Ah, tu lah sunyi. Tidak ada. Ah, tak ada apa-apa dah. Ada museum. Wah, esok kita explore, Vic. Esok. Ha? Esok best ni explore Bandar Satun. Batuk clear ni. Malam boleh masuk esok lah. Ya. Esok lah. Wah, cantik lah. Ni Karahat Kudet. Ha? Tengah bincang. Tapi Macam kita punya apa host hari ni. Anas. Anas. Siapa nama? Anas juga. Smart. Smart. So ni suasana waktu malam di Pekan Satun. Agak sunyi sepi tapi fun lah kalau kita jenis nak apa nikmati momen tu senyap-senyap kan. Orang tak ramai. So ni lah Satun bila waktu malam. Sebab tidur awal semuanya. So tidur awal. Di kata Celung tu Amai. Oh. Celung tu ni Amai. Aman. Oh, Di pekan orang tidur buat kerja. esoknya kerja kan? Kerja habis. Tidak. Okey. Anas, gila Anas. Okay Anas, esok jumpa lagi ke? Tidak buat kerja. Esok kerja? Ya. Esok kerja. Cuti hari apa kalau ni? Public? Satu Ahad ni. Satu Ahad kan? Weekend? Ahad. Ahad? Dia ni komen. Oh, pemen. Komen Isuzu. Oh, Isuzu okey. Mana? Sini Kereta ni. Oh, no. Tu kereta Isuzu. Jom. Belum Ngaji. Ngaji ke? Minggu. Ini ustaz ni. Ustaz. Masya-Allah. Mengajar. Chef. Ustaz lah. Usman. Oh. Ustaz Usman. Ustaz Usman. Kru. Ke apa tu? Kru cikgu. Oh, cikgu. Oh, cikgu mengajar agama. Oh, dia pergi sekolah Satun. Okey. Okey. Oh. Masih lagi sampai. Hari ni kita tidur di sini. Ni, Bang Yu. Abang Yu. So malam ni kita tinggal di rumah Abang Yu. Alhamdulillah, jom masuk ke rumah dia. Assalamualaikum. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jomlah kita berehat. Tidur. Oi, abang tak tidur lagi. Tak tidur lagi bang. Ni. Bagi doyan ni. Siapa bagi? Oh tu. Main-main. Jom kita tidur sini. Semalam tidur hotel, hari ni kita tidur sini lah. Alhamdulillah rezeki. Jom, mana nak buka? Sini ya. Kita nak buka bang. Kipas eh. Kipas. Ni. Tekan. Tekan je. Jadi mana ada plug. Itulah. Kenapa dia tak ada plug ah? Dia direct. Dia direct terus. Direct ni. Tarik ni. Itu saja vlog hari ini. Kita jumpa pada esok hari. Kita akan explore Satun, Pekan Satun.